Dalam video-video sebelum ni saya dah mention pasal apa dia influenza. Saya dah sebut pasal apa gejala influenza dan saya dah sebut juga pasal bagaimana kita nak rawat influenza. So hari ni saya nak cakap pasal bagaimana kita nak cegah influenza. Yang pertama saya always mention kan sebelum apa-apa benda lain, yang paling penting untuk pencegahan adalah cara hidup yang sihat. So healthy lifestyle. Mana kena ada aktiviti luaran, kena ada pergerakan, ada exercise, jangan jadi couch potato. Kena ada movement, kena bergerak, kena keluar jalan-jalan setiap hari, kalau boleh kena ada kita expose ke dunia luar, bukan duduk dalam tempat yang dalam rumah, dalam pejabat. Ada expose ke dunia luar, hidup udara yang segar, hirup udara yang segar, makan makanan yang berkhasiat. Cukup vitamin dia, cukup protein dia, cukup kalsium dia, cukup magnesium, cukup semua bahan-bahan, cukup vitamin dia. So healthy lifestyle, healthy food, healthy diet tu sangat-sangat penting. Supplementation pun definitely boleh bantu. Supplementation, ambil vitamins, ambil apa-apa suplemen yang mungkin boleh bagi kita lebih sihat dan sebagainya. Dan kemudian adalah pencegahan dari sudut kalau ada orang yang batuk kan, kita nampak dia batuk, janganlah pergi salam dengan dia kan. Sebab absyus salam bainakum, Nabi katakan sebarkan salam tu bukan dengan bersalaman tangan, adalah dengan kita baca assalamualaikum. Kita huyitum bitahiyatin, kita mengucap assalamualaikum. Itu yang Nabi nak suruh, absyus salam bainakum kan, sebarkan salam bukan dengan bersalaman. So bersalaman tu bagus, cuma utamanya adalah kita nak ucapkan assalamualaikum. Itu lebih penting. So jangan salam dengan orang yang tengah batuk dan sebagainya. Dan orang yang batuk pun jangan pergi sebarkan pada orang yang lain. Masking, elakkan tempat yang sangat-sangat crowded. So kalau boleh nampak crowded, tertutup, kita elakkan. Yang tu yang seterusnya. Yang seterusnya juga saya nak mention adalah dengan vaccination. So vaccination definitely boleh bantu. Kita ada influenza vaksin yang sangat-sangat safe di Malaysia dan dia adalah vaksin yang paling murah dari segi harga dia. Kita di Malaysia, kita di antara beberapa negara yang menggunakan quadrivalent. Quadrivalent maknanya dia cover 4 strain. Biasa 2 influenza A, H1N1, dan salah satu lagi H3N2 ataupun H2N5, dia akan tukar setiap 6 bulan macam tu. Dan 2 influenza B, Yamagata, Victoria dan sebagainya. So dia ada 4 strain. Yang ni kita buat setahun sekali. Kanak-kanak yang umur 7 tahun ke bawah, kalau pertama kali ambil, dia 2 dos selang 1 ke 2 bulan, kemudian setahun sekali. Orang dewasa pun setahun sekali, bagus sangat ambil. Dan juga kadang-kadang kalau ada dalam rumah ada influenza, kadang untuk cegah orang lain kena, kita boleh bagi juga ubat oseltamivir ni pada dos yang lebih rendah sekali sehari untuk profilaksis, untuk pencegahan. So selamat mencegah, al-wiqayah khairum minal ilaj.